Kalau mu sendiri cerah, idza talaqtumun nisa, kalau kamu sendiri berasa nak cerah, walaupun tak pernah berlaku perceraian di antara Nabi dan isteri-isteri dia, tapi dengan sebab cerah ni benda penting, benda serius, maka Allah Ta'ala topok, kita panggil top atas Nabi. Kalau mu buat kerja begini, hai Muhammad, maka akhirnya kena begini. Iaitu pertamanya nak cerah bini ni, cari li'iddatihim. Cerah ketika bini kita, isteri kita tu boleh mula kaedah. Tok fiqh kita, tok guru kita kata, kalau nak cerah bini, cerah lepas pada isteri kita bersih daripada darah bulan ni. Dan kita tak setubuh lagi. Jangan bersih, lepas tu setubuh dah, bagi cerah. Tak boleh. Kerana bila kita cerah, perempuan ni tak jadi bini kita dah. Dalam kandungan dia tak ada anak, tak ada anak. Nak kata ada anak guna, mesti setubuh semalam. Bila ada anak, siapa nak jaga anakmu? Tuhan ni buatmu, buat binimu, dia buat anakmu. Bukan aku seorang jaga, mu kena jaga. Mu kena jaga dirimu, mu kena jaga isterimu, dan mu kena jaga benih kabur betul dalam tubuh isterimu semalam. Jadi oleh fikir bila kamu nak cerah, mu kena fikir mulai. Biar dia bersih daripada darah bulanan, dia jangan setubuh. Biar tu rahim dia tu bersih daripada benih. Maka ketika tu kalau nak cerah apa tak apalah, kerana dia boleh start ada di situ lagi. Begitu sekali cermat Islam, jaga orang puan. Bimbang takut cerah, tak boleh bila ada ditunggu 2 minggu 3 minggu dengan tak ada sebagai apa ni. Ini atas satu apa ni, merendah maruah